Aisyah. Kenapa, Azhan? Apa yang awak fikirkan? Terima kasih. Untuk apa? Awak, bila saya hidup, semua pintu dah tertutup. Awak datang buka lagi satu pintu untuk saya. Pintu? Pintu hati saya. Untuk terus hidup. Mulai hari ini, kita akan lalui semua ini sama-sama. Awak janji dengan saya, awak takkan tinggalkan saya lagi. Saat maut makin hampir, jodoh mendatang. Tapi saya tak tahu, Pak. Mana satu yang nak menyusul dulu? Yang itu, biar Allah yang tentukan. Apa yang penting, kita tempuh hidup ni dengan semangat. Ya. Bercinta sampai ke syurga. Tapi, Wak. Tapi apa? Ustaz Ramli macam mana? Saya minta maaf banyak Ustaz atas sikap Aisyah selama ini pada Ustaz. Sebenarnya mudir, saya yang patut minta maaf. Sebab saya tak jujur dengan mudir. Selama ni saya ingat apa yang saya ajar dekat pondok ni ikhlas. Tapi selepas hati saya kecewa, cinta saya ditolak oleh Aisyah. Saya ungkit segala-galanya apa yang saya ajar dekat pondok ni. Dan masa tu saya rasa saya betul-betul tak ikhlas. Jadi selama ni Ustaz buat kena Aisyah demi cinta dan perhatian Aisyah pada Ustaz. Saya dibutakan dengan cinta. Saya kecewa dengan diri saya sendiri. Dalam bab jodoh ni Ustaz, kalau dikumpulkan segala-galanya untuk membantu hajat kita itu, tapi kalau Allah kata tak jadi, takkan jadi Ustaz. Sebab itulah Azhan datang ke pondok ni. Sebab Allah nak pertemukan dia dengan jodoh dia. Mungkin jodoh Ustaz sedang menanti Ustaz. InsyaAllah kalau tepat masanya, maka insyaAllah jadi. Sebenarnya mudir, saya dah jumpa jodoh saya. Cuma hati saya belum betul-betul yakin. Siapa orangnya? Najwa. Saya dah lama kenal dia mudir. Semasa di Mesir. Dia dulu seorang sukarelawan Mesir di Mesir. Selepas 3 tahun kami berpisah, tiba-tiba dia muncul depan saya. Kamu pergi carilah dia cepat. Kalau dia itu jodoh kamu, tak ke mana. Kenapa mudir cakap macam tu? Tadi Najwa datang. Dia minta diri. Katanya nak ke Gaza, Palestin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bila Ustaz sampai? Baru sampai, solat dulu. Kemudian tu, cadang nak pergi jumpa Azhan. Alhamdulillah, macam tu je lah. Saya solat dulu. Nanti kita sembang lagi lah. Ya. Okey, nanti kita jumpa Ustaz, InsyaAllah. Najwa. Apa awak nak lagi? Saya ada sesuatu nak cakap dekat awak, Najwa. Najwa, awak pergi tanpa cakap sepatah pun dengan saya ke? Habis awak nak saya cakap apa lagi dengan awak? Maaf, macam selama ni awak cakap dengan saya.
Kalau awak rasa awak tak nak cakap apa-apa dengan saya pergi dulu. Najwa. Apa awak buat ni? Najwa. Walaupun tumor tu dapat dikeluarkan, tapi Azhan tak akan pulih sepenuhnya. Sebab ada sebahagian daripada tumor tu yang dekat dengan sistem saraf otak dia. Cukup bahaya. Tapi lah yang rasa seronoknya sebab Azhan dah bersedia nak menerima rawatan. Alhamdulillah. Dia dah mula berjuang untuk hidupnya. Ini semua disebabkan Aisyah. Apa yang Aisyah telah lakukan? Disebabkan Aisyah, Azhan dah kembali bersemangat untuk hidup. Cinta yang menyembuhkan segala kesakitan yang dirasai oleh jiwa. Dan segala yang berasal daripada cinta mestilah menghidupkan sesuatu dan membahagiakan. Saya harap selepas ini Azhan terus bersemangat dengan adanya Aisyah. Yalah, kita selaku orang tua biarlah permudahkan jalan untuk mereka bersatu. InsyaAllah. Kenapa perangai awak macam budak-budak baru nak bercinta? Saya tak kisah bila awak nak cakap saya budak-budak atau perempuan terbiak. Tapi saya rasa perkara ni dah lama patut saya buat. Najwa, cincin ni sebenarnya untuk awak. Maafkan saya. Selama ni saya keliru. Saya tak nak. Saya tak nak gantikan tempat Aisyah dekat hati awak. Ini bukan soal gantikan. Tapi Azhan dah mengajar saya tentang jodoh. Selepas Aisyah tolak cinta awak, baru awak sedar yang saya ni jodoh awak. Najwa, awak sendiri yang cakap pada saya, kita bercinta dengan orang yang betul, kita menikah dengan orang yang salah. Entahlah, Am. Hati saya ni dah kecewa, sakit sangat dengan awak. Sekarang saya dah tak boleh percaya dengan cinta awak. Najwa, awak dah tak percayakan saya. Aku pernah menyakitimu walau ku terluka. Try to grab my hand. Very good. Very good. Do you feel like vomiting? No. How's my son, doctor? Alhamdulillah, seems like he's giving a good reaction. Alhamdulillah. But that doesn't mean we have to stop the radiotherapy treatment. Let's do it. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that through this treatment, it can help us to reduce the cancer cells in his brain. Inshallah. Good. But how long more am I staying here, though? Well, at the moment, I'll transfer you to the oncology ward, and inshallah, if you are getting much better, you can go back home. How often must he go for the treatment, doctor? With his stage, he has to be here at least 6 times a month. But don't worry about it. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Azhan. Assalamualaikum. Ni aku nak bawa buah sikit ni. Terima kasih semua sebab datang. Minta maaf tau. Ni semua tunggu kau lah bro. Tak ada kau tak seronok, kau tahu tak? Betul. Zan, kau dah tak nak join kami konvoi lagi Zan. Rindu ni Zan. Sekarang ni aku kena tanya bakal isteri aku lah. Bakal isteri? Bakal isteri? Bakal isteri? Member dah nak kahwin, Mim. Tahniah. Bakal nasi minyak kita. Free. Hospital. Mereka kedai mamak. Tak terungkap kata, oh Mahadewiku.
Awak tak sudi ke? Kalau awak betul-betul serius, datanglah jumpa mak dengan ayah saya. Kalau diorang bagi green light, saya terima je. Tapi kalau diorang tak suka saya, macam mana pula? Saya pun tak terima jugalah. Oh, senangnya awak buat keputusan. Okey, macam mana kalau ayah saya suruh awak masuk meminang? Awak dah cukup simpanan? Sebenarnya saya memang ada simpan duit sikit sebab saya nak beli motor Ducati Street Fighter. Tapi memandangkan Azhan dah bagi motor dia kat saya adalah duit untuk nak buat hantaran, untuk mas kahwin ke, kenduri. Kira tak ada masalah lah, anytime dia boleh kahwin. Tapi awak sudi ke tak sudi, itu soalannya. Ya Allah, aku tak mampu memberi banyak untukmu. Yang ada hanyalah sebuah cinta yang tulus, ikhlas untukmu. Ya Allah, izinkan aku terus bernafas dengan cintamu, juga cinta orang-orang yang mencintaimu. Kuatkan iman dan hatiku untuk terus berjuang atas jalan ini, hingga aku kembali padamu dalam keadaan yang bersih dan bersedia. Amin. Kamu tak percaya akanku, belakanglah dan kau intilah bisik. Sadaqallahul azim. Tersengih-sengih ni kenapa? Teringat cinta lama ke apa? Ish, mengarutlah bang. Saya teringatkan anak kita Azhan bang. Teringatkan Azhan? Pelik lah tu. Pelik ke? Iyalah, abang rasa pelik lah. Sebabnya selalunya bila awak teringatkan Azhan, awak akan menangis. Cakap pasal Azhan sakit pun awak menangis. Yang ni awak sengih-sengih. Tentulah abang rasa pelik. Azhan tu kan bang, memang anak yang baik bang. Kalau dia cakap dia nak buat, dia mesti buat. Kalau dia cakap dia janji dengan saya, dia mesti tunaikan janji dia. Dulu kan bang, Azhan pernah berjanji dengan saya. Katanya nak bawakan seorang bidadari sebagai menantu kita. Tapi saya rasa mustahil waktu itu. Saya tak percaya. Alhamdulillah, sekarang ni saya yakin Azhan dah jumpa seorang bidadari sebagai menantu kita. Azhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.